Dan satu lagi, tolong jangan maki Tuhan-Tuhan mereka. Sebab dalam Quran dah disebut dalam surah Al-An'am, surah nombor 6 ayat nombor 108, Allah mengatakan, janganlah memaki Tuhan-Tuhan mereka, kerana atas kejahilan mereka akan kembali memaki Allah. Jadi kita tak boleh condemn ya. Apalah you punya Tuhan tu kepala gajah, ada belalai gajah tapi badan manusia. Mana ada logik you punya Tuhan itu macam. Dia makan apa macam, dia angkat itu belalai itu macam, dia masuk ke ini macam. Tak boleh perli. Tak boleh sindir ya, tak boleh sindir. Itu syarat dia. Cuma nak khabar kita bukan sembah batu. Itu adalah lambang saja kita untuk menundukkan diri taat kepada Allah atas satu pihak. Kalau takdir kata orang cabutlah, mari puting beliung, cabutlah Kaabah. Nak jatuh besuk Kaabah. Maka tetap wajib kita ngadap Mekah juga. Kerana kita bukan hadap Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, cabut Kaabah tiup di puting beliung, siapa besuk, siapa kijah, wajib pula semayang ngadap kijah. Tu orang sembah batu. Tapi batu tu kosong, tak ada benda, arah saja. Dah arah, perintah daripada Allah. Tapi kalau berhala, kita alih disembah situ apa? Tu baru sembah berhala. Ni berhala rumah orang kafir, buk sini. Tak pekong tak jadi tengok. Tak pekong. Kan dia sakut kan, dia bos sini. Hak dia perasan, memang dia alih. Tapi kalau anak beranak dia mari, tuan rumah tahu dah berhala duduk sini. Tapi kalau kita alih, kita ambil berhala ni, tebus dinding lek ni. Lepas tu anak dara dia mari esok, pok dara dia mari tidur rumah tu, dia pergi sembah sini ke situ. Lusa kita alih pula bos lek ni, dia sembah situ ke sini. Dia mari kat ni pula, faham tak? Waktu sembah berhala. Orang Islam ni kalau kita cabut Kaabah, orang situ juga. Pasal orang sembah batu tu. Situ beza dia, faham ke? Orang kafir sembah berhala bukan arah berhala. Kita ambil berhala, kita alih sebelah kiri, dia akan disembah pula di kiri itu. Kalau tak percaya, pergi ke tempat berhala. Berhala duduk sini. Hari ni orang semayang. Esok orang mari semayang pula, kita ambil berhala, kita alih sebelah kiri. Masuk ramai-ramai mari, tengok berhala tadi sudah ada di kiri, kemarin di kanan, maka dia akan semayang sebelah ada berhala ke sebelah kosong tadi. Dia akan hadap kepada berhala. Itulah penyembah batu. Adapun Kaabah, jikalau ditakdirkan datang alien, UFO, planet asing atau Amerika ke, mari malam cabut Kaabah, buat balik ke New York, maka kita tetap kena semayang menghadap Mekah, bukan menghadap New York. Faham tak lagi? Kerana kita diarah untuk menjuruskan arah ke arah Makkah, bukan kerana Kaabah. Dalil, bila alih Kaabah, kita tetap menghadap ke Mekah. Betul tak? Tapi kalau orang bukan Islam, alih berada belah kiri, dia akan pergi di kiri, hayya. Alih pun di kanan, pergi kat kanan, hayya juga. Pasal dia bukan menyembah, melihat kepada arah, tapi dia tunduk kepada batu tu. Faham tak?
Kemudian adik kakak tuan-tuan yang dirahmati Allah, Quran ni kita kena baca tiap-tiap hari kalau boleh. Jangan duduk malah. Kita ni malah. Kalau baca sak khabar rajin benar nak sak khabar. Pak pula lah ni sak khabar. Oi, macam-macam jenis dua kedai. Bengong kita nak baca. Sinar harian ada, berita harian ada, metro ada. Tahu nama rimah lagi kau tak tahu banyak dah. Tapi Quran dia ada. Dia taruh dalam mari, tak baca. Bila bacanya, tai mati ke tu timeh. Siapa dia nak pergi bangun? Tai mati kat timeh. Gila baca Quran Mahmud. Baca Quran gapo mula dia hidup. Quran pun tak kenal. Quran pun dia tak baca. Oh, tika hidup tak mahu baca Quran. Tika mati, ajak orang supaya kita baca Quran. Begitu kita tika hidup, kita tak sembahyang. Tapi bila mati, kita pergi ajak orang sembahyang. Tak pergi. Di waktu apa dia tak sembahyang? Dia apa? Gitu lah. Biar jadi lembu kubah gitu. Kenapa? Sebab dia tak sembahyang ketika hidup di atas dunia. Orang tak sembahyang ni berat, adik kakak berat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, orang tak sembahyang ni berat tak berat adik kakak? Kalau kita makan dengan dia, lebih teruk daripada kita makan dengan anjing dan babi. Itu dalam hadis Nabi sebut. Mana-mana air hujan yang jatuh di atas zinc rumah orang tak sembahyang, air hujan tadi lebih teruk daripada air kecil anjing dan babi. Ni hadis Nabi sebut. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis sahih. Sesiapa yang berbohong, Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata, berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Bohong. Nabi tidak kata, dia kata Nabi kata, berbohong tentang hadis Nabi sahaja, orang itu menempah tempat dalam neraka. Di mana-mana saja kita boleh tonjolkan Islam. Kita nak ajar orang tak, nanti kita ada meja gini, ada petah gini, kita nak sampaikan agama di mana-mana. Nampak? Walaupun satu patah, kan ada balighu anni walau ayatan. Nah, sampaikan daripada aku walau satu ayat. Nabi tak kata dalam madrasah, di universiti, dalam masjid atau petah tak. Di mana-mana umum. Walaupun pendek, walau ayatan. Mak rempik, nampak, dia ajar kawan dia nak baca Fatihah. Dia ajar kawan dia. Kawan dia tak erti 5 orang lagi. Dia pun ajar. Kawan dia tu tahulah Fatihah daripada dia. Maka dia adalah guru. Berat orang tak semaya, dia kakak berat benar. Anak-anak kita orang tak semaya, kita kena rakyat. Sebab itulah Luqmanul Hakim dia pesan kepada anak dia, ya bunayya aqimis salah. Anak aku semaya. Kena semaya, tak boleh tak semaya. Cuma ingatlah satu disiplin, bila kita tak faham, kita kena bertanya. Mentang-mentang boleh tanya, kau mau tanya belaka macam gini.